Kalau anda peminat dessert lemak berkrim, jangan skip video ini. Hari ini saya nak kongsikan resipi ras malai viral, dessert klasik dari Pakistan yang buat ramai terliur. Berbola susu yang lembut, gebu, cair di mulut. Resipi mewah ini nampak ringkas, tapi kalau makan, tarafnya dessert hotel 5 bintang. Sangat sedap disajikan sejuk-sejuk. Sangat sesuai untuk disajikan pada tetamu jemputan yang istimewa. Oleh itu, puan-puan kena tengok video ini sampai habis untuk dapatkan tips dan cara yang betul untuk membuatnya. Bahan utama yang kita perlukan ialah susu. Banyak pakai susu ya. Ni 2 liter susu. Kita perlukan limau, saya pakai lemon. Kita perlukan jus lemon. Kita perah, kalau tak ada boleh pakai cuka. Dan kain penapis macam ni sebab kita nak tapis susu tu selepas kita masak nanti. Sediakan periuk, tuang susu ke dalam periuk dan kita masak susu macam biasa. Kita gaul-gaul lah ya susu tu. Bila dia dah mula nak mendidih tu, kita masukkan jus limau yang kita dah perah tadi tu dan kita teruskan menggaul dengan perlahan. Api jangan kuat sangat. Dalam 5 ke 10 minit, kita dah nampak ketulan-ketulan kecil dan teruskan gaul perlahan-lahan sehingga warna dia tukar macam ni. Air tu dapat pisah daripada ketulan susu tu ya. Tengok macam ni. Pastikan dah betul-betul dah jadi macam ni, barulah kita boleh tapis dia nanti ya. Masukkan dalam penapis kain yang kita telah sediakan awal tadi. Kemudian kita toskan. Kita perlu siramkan dia dengan air sejuk. Ini untuk buang dia punya saki-baki rasa lemon tadi tu. Kita tak nak dia masam lah ya. Siram, lepas tu kita perah dia secukupnya. Perah betul-betul macam ni. Sebab tu kita pakai kain sebab dia perlu diperah dengan sempurna. Kemudian kita keluarkan daripada kain tu. Kita uli dia sekejap untuk bagi dia lembut. Kita uli. Lepas tu kita tambahkan 1 sudu tepung jagung dan kita gaul-gaul dia, uli dia, bagi dia sebati betul-betul sebab lepas ni kita nak buat berbola ya. Gaul sempurna. Bila rasa dah sebati, bolehlah kita bentuk-bentukkan dia ikut kesesuaian kita. Berbola yang besar mana yang kita nak lah ya. Kita padatkan dia kan, bentukkan, lepelkan sedikit, cantikkan, siapkan macam ni lah semua ya. Tujuan kita letak tepung jagung tadi tu supaya dia senang dibentuk. Dah bentuk macam ni, kita masak air panas, masukkan gula ke dalamnya. Lepas tu kita, bila air dah mendidih, masukkanlah berbola susu tadi tu. Masukkan pelan-pelan ya sebab dia mudah pecah. Api tu kecilkan sedikit. Kita masukkan berbola ni semua ke dalam air yang sedang mendidih. Biarkan dia masak dalam 10 minit. Dia akan kembang macam ni dan terapung. Bolehlah kita tutupkan api dan bolehlah kita toskan. Sekarang kita siapkan bahan sos untuk ras malai kita pula. Masukkan susu secukupnya. Kita masukkan buah pelaga. Buah pelaga ni saya tak masukkan banyak. Kalau yang suka bau dia kuat boleh lebihkan lah ya. Saya masukkan dalam 4-5 biji sahaja. Masak. Kemudian masukkan gula secukupnya. Gula terserah pada masing-masing. Kalau nak lebih tu rasa nak tambah boleh tambah. Dan kita masukkan saffron. Saffron ni sedikitlah secubit saffron untuk bagi dia wangi dan juga bagi pewarna pada sos kita. Dan ini bahan utama untuk sos ras malai kita, iaitu badam dan pistachio yang telah saya tumbuk halus. Kita tak nak terlampau halus biar dia ada macam kasar-kasar sikit. Kita masukkan sekali bila dia dah, susu tu dah panas. Bolehlah masukkan ikut sukatan masing-masing pun boleh. Kalau nak lebih pun boleh, tak ada jadi masalah. Sinilah letaknya keistimewaan ras malai dengan bahan-bahan istimewa dia yang mewah. Pistachio, badam, saffron, semua bahan-bahan ni agak mahal. Sebab itulah dia dipanggil dessert mewah.
Kita gaul semua bahan-bahan ni sampai dia mendidih macam ni. Kemudian bolehlah kita matikan api. Rasalah manis dia ikut selera masing-masing. Dah siap sos ras malai kita. Sekarang kita tengok cara menghidangkannya. Kita toskan kita punya berbola susu tadi tu. Kemudian bolehlah kita siramkan sos kita tadi ke atas berbola ni. Itulah cara dessert ras malai dihidangkan. Boleh disejukkan atau dimakan begitu sahaja. Sangat sedap. Puan-puan perlu cuba dessert mewah dari Pakistan yang mengandungi kekacang yang istimewa. Sangat sihatlah ya. Dengan susu. Selamat mencuba. Assalamualaikum.